bangsaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Warga Malaysia teguh bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Janah binti Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Pekalang Ranggun, Ngorogan, Hartawan Malaysia Pra TV. Pada bulan kemerdekaan yang ke-65 ini, saya akan menemu ramah guru besar Puan Nolia binti Abdullah selaku guru sejarah di sekolah ini. Jom kita ke bilik guru besar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu apakah perasaan cikgu terhadap sambutan yang diadakan pada hari ini? Okey, perasaan cikgu tentang sambutan yang diadakan pada hari ini iaitu pelancaran Bulan Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Pekalang Ranggun 2022. Cikgu merasa amat gembira dan merasa bangga, kerana kita dapat melancarkan Bulan Kebangsaan kita. Jadi cikgu nak kongsikan kegembiraan ini bersama-sama semua warga Sepra sempena sambutan Bulan Kebangsaan tersebut. Apakah harapan dan pesanan cikgu terhadap murid-murid Sepra berkaitan kemerdekaan ini? Harapan cikgu dan pesanan cikgu buat semua murid-murid Sepra, cikgu berharap sangat agar murid-murid Sepra menghayati erti kemerdekaan yang telah kita capai ini. Dan seperti mana yang kita tahu, tema Hari Kebangsaan kita pada tahun ini, Keluarga Malaysia Teguh Bersama, maka kita semua warga Sepra perlulah sentiasa bekerjasama bagi membawa kejayaan dan mengekalkan keamanan di negara kita. Sampai juga itu, cikgu berharap murid-murid Sepra apabila tibanya Bulan Kebangsaan ini dan seterusnya, kita menghargai pengorbanan pejuang-pejuang kita yang telah berjuang bertukar lumus untuk mencapai kemerdekaan bagi negara kita. Jadi kita sebagai pelajar hendaklah sentiasa meminati mata pelajaran sejarah, kerana melalui mata pelajaran sejarah kita dapat mengetahui ataupun menghargai pengorbanan yang telah dibuat oleh pejuang-pejuang negara kita bagi menuntut kemerdekaan daripada pihak penjajah. Dan seperti yang kita tahu, kita tidak mahu peristiwa pahit yang kita alami di negara kita, iaitu kita pernah dijajah, itu berulang lagi. Jadi cikgu menyeru kepada murid-murid Sepra supaya cintailah sejarah dan cintailah negara kita. Semaikan semangat cintakan negara kita ini sampai bila-bila masa pun. InsyaAllah kita pasti akan mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan bagi negara kita, Malaysia yang tercinta. Terima kasih cikgu kerana sudi untuk ditemu ramah. Semoga kita semua mendapat manfaat dari temu ramah ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.